Masya Allah, ibu ayah, dekat tangan Ustaz ni ada satu kitab. Namanya Kitab Penawar Lupa. Di mana amalan yang dikongsikan oleh Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Idrus ataupun lebih dikenali sebagai Habib Sa'ad. Contohlah, kalau kita ni mudah lupa kan, apa yang belajar tak ingat, apa yang hafal tak ingat, tak lekat kan. Ada satu amalan contoh yang kita boleh buat. Setiap kali selesai solat, letakkan telapak tangan kanan di atas kepala. Kemudian kita baca ayat berikut sebanyak 7 kali. Ambil tapak tangan kanan kita ni, setiap kali habis semayang, letak di atas kepala kita. Kemudian kita baca sanuqri'uka fala tansa. Berapa kali? Sebanyak 7 kali. Ini juga amalan untuk menguatkan daya ingatan. Maksudnya apa? Kami sentiasa menjadikan engkau, wahai Muhammad SAW, dapat membaca Al-Quran yang diturunkan kepadamu dengan perantaraan Jibril, sehingga engkau menghafaznya dan tidak lupa. Masya Allah. Boleh amalkan, baca pada diri sendiri, pada anak-anak, pada siapa-siapa sahaja yang minta kita mendoakan mereka. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan amalan ini boleh menguatkan daya ingatan kita semua. Dan bukan satu saja, banyak lagi amalan yang dapat dikongsikan dalam kitab ini. Apa tunggu lagi? Pergi dapatkan kabel kuning. Jom kita beramal, insyaAllah.